Dalam video sebelum ini, saya ada kongsi cukup 85 gram emas baru wajib zakat. Tapi ada situasi khas yang ramai yang tak tahu. Kalau emas kita tak cukup 85 gram, betul, emas itu sendiri belum wajib zakat. Tapi kalau kita ada simpanan lain macam duit bank, ASB atau pelaburan, semua tu sebenarnya dikira dalam kategori yang sama, harta simpanan. Jadi bila campur semua harta tu dan jumlahnya lepas nilai zakat, contohnya RM35,000 tahun ni, dah cukup haul setahun, maka wajib zakat 2.5%. Contoh mudah, emas 10 gram, harga dia RM541 per gram, jadi RM5,410. Simpanan di bank ada RM25,000, pelaburan ada RM6,000, total RM36,410. Dah lepas nisab, jadi kena zakat 2.5%. Jadi bukan bercanggah ya, kalau emas sahaja ikut 85 gram baru wajib zakat. Tapi kalau campur dengan duit simpanan dan pelaburan lain, kena kira sekali. Untuk kepastian, boleh rujuk terus lembaga zakat negeri masing-masing. Zakat ni bukan kurangkan harta, tapi bersihkan dan tambahkan berkat. Sebab setiap negeri ada cara kira nisab yang berbeza sikit. Johor lain, Negeri Sembilan lain, Selangor pun lain. Jadi saya nak tahu bagaimana kiraan zakat emas dan zakat harta di negeri anda. Komen bawah ni biar kita sama-sama belajar.